Okey. Hari ni hero tangkap tolong sela ke ni. Komen sikit hari ni. Ada perasaan dah menangkap telur ke? Biasalah. Saya kalau jumpa telur kaki dia ni. Dia memang untung. Tak kata terkaku. Siapa pembawa hari ni yang boleh dapat tolong sela ni? Ada yang tak mandi wajib ah. Syarul tadi tak mandi je. Tegur sikit je. Oh, maafkan. Apa? Belah Ha? Apa situ. Rumah tu kan? Belah apa? Ha? Sela. Ada. Sela katanya. Bawa penjerut tali tak? Penjerut tak kuat tu. Kawasan ni tahu. Kat mana? Kat kebun ke apa? Saya nampak dia depan saya. Di kat rumah ke apa? Dekat rumah. Oh, ada apa? Dekat kebun. Tapi pernah nampak dia pun. Nampak kuning ke tadi? Yalah, dah kita jauh, gelap tak ada. Dalam bilik ke dalam apa? Kita nampak yang ujung. Ha. Dia turun pada Sawit. Kawasan dia memang kawasan dia pun. Bukan nak kait Sawit dan kita hitai dulu. Ha. Dia kan orang tak boleh. Dalam rumah ke? Dalam dapur ke? Dalam rumah je. Belah mana? Saya jiran. Masuk ke mana? Sini boleh bang. Nak buka tak berani ya, sebab besar. Tak boleh fungsi. Besar. Assalamualaikum. Minta maaf kami masuk dengan kasut sebab ular berbisa. Kat mana? Apa? Duduk kat bawah kerusi sana tu. Tu slab. Kat lubang sini bang. Kawasan ni? Sini. Kursi belakang dia. Ni. 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 Abang suluk belakang dia. Oh, tu sela. Tu. Tu. Bapak besar. Ambil penjerut dah. Dia sela ni jangan bagi dia kembang tak apa. Dia tengah kembang senang tangkap. Tu. Video. Bapak besar tu. Ada guni besar sikit ya. Okey, hari ni Parit Sekincan dapat tu telung sela sebiji seekor. Jim. Belakang. Kursi ni bagi ruang sikit ni. Tarik kursi ni dulu. Meja tu. Meja ni. Kursi tu tak jauh dulu. Dekat. Oh. Dekat sangat tu. Ni ada takim pula tak ada. Takim dulu. Dia berani sikit. Okey, tarik ni dulu. Tarik tu. Tarik. Dia bergerak tu jaga. Tarik kursi Syarul dulu. Tak apa, aku tengok sini lah. Tarik dulu Syarul. Tarik. Standby menjerut. Tak apa, dia dalam kotak tu. Tu. Tarik ni, okey. Bagi ni Azim kursi meja ni belakang sikit. Takut dia keluar ngejut nanti. Ni meja ni.
Okey. Speed tu. Kotak ni pelan-pelan bagi dia naik. Selawat tu. Okey. Jap tu. Jap tu. Bagi gerak ni kotak ni sikit. You pakai penjeruk, cuba penjeruk. Jangan tu Jarul. Penjeruk dulu. Penjeruk ni, kau masuk dulu. Penjeruk dulu. Bagi cuba elok. Kau try hulur dulu. Cuba hulur pelan-pelan. Dia tak marah tak apa, jangan bagi dia marah ya. Dia masih tak rasa terancam ni tak apa. Tarik Jarul, tarik tu pelan-pelan. Handuk dia ni. Mak tu kepala dia. Suar pelan-pelan. Stand by kawasan tu. Dia masuk je cukup. Cuba hulur pelan-pelan, jangan mengejut tau. Tarik Jarul, tak apa, pelan-pelan. Cuba ikut kepala dia mana. Ni main sini, dia akan main sini nanti, mak ni. Okey, aku hilangkan cahaya sikit. Dia tak mau kat cahaya tu. Okey. Tarik pelan-pelan. Tak cukup buka tu. Besar pula tu. Telefon Fram ni. Dia pun main ambil. Buka elok sikit. Tak lepas guni ni. Kena selotip mulut dia. Jaga. Okey. Relax. Bagi dia masuk dalam sikit tak apa. Jangan cuba kepik tu dulu. Bagi dia main tali dulu. Tarik pelan-pelan dulu. Dia bagi dia nampak gerakan ni. Okey. Bagi nampak gerakan mah. Siap. Okey, gerak. Okey, cun. Jap. Okey. Ada jap. Tak apa, tali tu kena kuat. Jangan rapat dengan kaki. Dia boleh jangkau. Sorang-sorang dia naik. Ada selotip kat kertas tu. Sebab memang selotip ni besar aku ni. Berani ni tak? Berani pegang kepala ke? Harun? Boleh. Okey. Sebab dia. Okey. Pegang jap. Alah, Haji pun dah lepas ni pula. Tak apalah. Lepas ekor boleh, lepas ekor ni. Ni. Okey, cun. Lepas. Okey. Pegang tu ya. Jangan bergerak kata kaki tangan kiri tu. Jap ambil gambar. Jap. Jauh. Okey. Pintu depan boleh buka? Tak boleh. Boleh buka pintu depan. Boleh. Jap buka keluar ke depan lah. Kunci cik. Kunci tak apa keluar kat ni je lah. Boleh. Ya. Kawasan ni kami tahu dah, memang kawasan dia. Sebab dah 3-4 kali kami tangkap. Baik. Saya ajak kami ambil gambar. Tak nampak balik ni. Matahari situ. Kena balut dulu mulut dia. Mana? Tarik bagi panjang sikit nampak. Depan. Tak. Dia tutup mulut je sementara. Tarik bagi panjang. Tak tengok panjang mana. Okey. Cuba balut mulut dia. Dekat redup sikit. Panas. Nak balut ni kena berhati-hati lah. Cukup. Kena panjang lagi. Tengah darah siapa ni? Darah dia kot. Kena panjang. Balut 2 kali balut tak apa. Tutup mata dia? Tak apa. Boleh. Tak apa. Tak mau gila. Balut tangan Syarul kali. Syarul jari. Tahu gulung dengan hujung ni. Bagi dia.
Jaga gigi dia. Aku takut lepas tangan. Cuba lepas bersut-sut ke tangan. Masuk dalam guni. Panggil budak Sabak tu boleh kan? Masuk. Kita pegang kepala dia. Masuk ikut. Tudung sela lah. Ular paling berbisa ni. Anak perasan bungis. Okey, alhamdulillah dah settle. Seekor tudung sela. Kita akan bagi pada ni lah, pada ya, mungkin bagi hantar kepada pusat latihan kami lah. Satu.